Okay, sekarang ni mari kita mulakan usrah. Teringat dulu-dulu Umi dan Abah selalu buat usrah bersama kita. Moga-moga yang kita berusrah ni supaya Umi dan Abah yang dapat pahala tu. Jomlah kita doa untuk Umi dan Abah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Ini anak yatim. Dulu Nabi Muhammad SAW pun anak yatim juga. Baginda tak pernah jumpa ayah baginda sebab ayah baginda meninggal masa baginda masih dalam kandungan. Mak baginda pula meninggal semasa baginda masih berumur 6 tahun. Kali ni giliran adik pula kan untuk jadi pentazkirah. Ya, okey, hari ni kita akan baca tajuk Sirah Rasulullah SAW tahun 5. Okey, nampak? Okey, tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Music please. Ada sebuah kisah tentang cinta. Cinta baginda Nabi kepada umatnya. Di dalam rumah, baginda terbaring lemah. Dahinya dibasahi keringat. Tiba-tiba dari luar terdengar salam. Malaikat maut telah tiba untuk menjalankan tugasnya. Dengan permintaan baginda, Jibril turun menghadapnya. Wahai Jibril, kabarkan bagaimana nasib umatku kelak. Tanya Rasulullah. Jangan khawatir wahai Rasulullah, kerana Allah mengharamkan syurga dimasuki kecuali selepas umatmu memasukinya. Jawab Jibril. Saatnya telah tiba. Perlahan-lahan roh Rasul ditarik. Rasul memaklumkan kesakitan yang dirasai. La ilaha illallah. Wujudnya keazaban maut. Sabda Nabi dengan suara yang parah. Dan berakhirlah hidup insan paling mulia pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Meninggalkan rahmat Islam untuk diwarisi oleh kita sekarang. Tadi itulah cerita tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nak meninggal pun masih bertanya tentang kita. Tapi kita ni nak salawatkan Nabi pun kadang-kadang malas. Ni macam nenek dah panggil makan tu. Nampak Nabi? Jom kita pergi makan. Tunggu dulu, kita bertangguh majlis usrah kita ni dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu